Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah. Terima kasih saudara pengacara majlis. Terima kasih kepada pengurusi dan seluruh ahli-ahli dan puasa masjid Al-Abrar. Terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin tempatan, tutup sidang, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Nabi kata, La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman seseorang daripada kamu. Sehinggalah sehinggalah dia menjadikan ahabba ilaihi, dia mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada dia mencintai walidihi, mencintai mak bapaknya, wa waladihi, mencintai anak-anaknya, wan nas, dan mencintai manusia ajma'in, keseluruhannya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebut tentang tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang. Banyak hadis macam ni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sehinggalah dia mencintai saudaranya yang sama agama dengan dia macam dia mencintai diri dia sendiri. Dalam hadis ni Nabi sebut, tidak beriman seseorang sehinggalah dia mencintai Rasulullah melebihi diri dia, melebihi mak dia, melebihi bapak dia, melebihi anak dia, melebihi manusia keseluruhan dia. Nabi nombor 1. Kalau Nabi diletakkan pada nombor yang lain daripada nombor 1, maka belum dikira beriman, malah orang itu dipanggil fasik. Fasik Allah panggil, surah At-Taubah ayat 24. Jadi soalan yang kita kena tanya semalam ni, sayang isteri ke sayang Nabi? Sayang isteri ke sayang Nabi? Nabi. Kak So, sayang suami ke sayang Nabi? Nabi. Slow. Abang-abang pun slow jawab. Sayang isteri ke sayang Nabi? Dapat tu Kak So. Suami kita bagus. Abang sampai hati abang sayang Nabi lebih pada Som. Oh, memang disuruh Kak Som. Adik-adik, sayang Ronaldo ke sayang Nabi? Oh, nampak hebat tuan-tuan. No, atas tangga tu. No, adik-adik atas tangga tu. Oi, sayang Nabi ke sayang S1R? Apa pun Nabi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dalam kehidupan kita ada 8 perkara yang kita sayang. Qul in kana aba'ukum. Yang pertama, yang kita sayang dan yang kita boleh sayang. Nama dia apa? Aba'ukum. Ibu bapa kamu. Memang disuruh pun mencintai mak bapak. Memang disuruh, wajib mencintai mak bapak. Sayang mak bapak, wajib. Dan itulah kecintaan kita yang pertama. Manusia cinta mak bapak, sayang pada, memang disuruh. Walaupun zaman sekarang ni ramai dah anak-anak yang tak cinta mak dia, tak cinta bapak dia. Dia cinta bapak dia, minta duit, baru dia ingat bapak dia. Bila dapat boyfriend, dengan bapak dia terajang sekali kata. Cinta dengan mak ni waktu sekolah. So kata dapat kerja, nak telefon mak pun jarang tak. Yang dia nak telefon boyfriend. Mak kata apa pun tak nak ikut dah. Ya, dia nak ikut boyfriend. Dan hari ni tuan-tuan, kita rasa takut. Budak seusia 12 tahun
seusia 14 tahun dah buat benda yang macam-macam. Lebih malah lagi buatnya di sekolah. Ialah daripada sudut perundangan kita panggil lah rogol. Pak rogol budak perempuan seorang. Pasal dia di bawah umur. Tetapi kalau ikut hukum nama dia berzina. Suka sama suka. Tapi pasal budak tu di bawah umur pakai rogol. Bayangkan tuan-tuan tingkatan 2 darjah 6 dah berzina. Kalau dia ada iman, dia takkan berzina. Waktu berzina tu, kalau dia ada iman, dia takkan berzina. Takut tuan-tuan anak-anak kita hari ni. Terang-terang langgar cakap mak bapak. Nombor 2, wa abna'ukum. Yang kita sayang nombor 2 apa? Anak-anak. Ni adik kita ni. Pakai jubah ni, segak nama apa? Syafiq. Masya Allah. Ingat Zul Arifin? Masya Allah. Segak. Tadi berdua, 3 dia seorang. Agak-agak berapa lama dia bertahan ni tuan-tuan ni. Oh, kita sayang anak kita. Tak sayang apa. Anak ni lah harta kita. Walaupun kita mati, pahala masih sampai. Kita dah meninggal, pahala masih sampai. Kerana apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Sayang. Nombor 3, yang kita sayang siapa dia? Wa ikhwanukum. Yang kita sayang ialah saudara-saudara kita. Kakak kita, abang kita, adik kita. Kita sayang. Yang seterusnya, wa azwajukum. Isteri awak, suami awak. Nombor 4 yang kita sayang. Oh, siapa tak sayang isteri? Oh, sayanglah Kak So. Sayang pada suami. Suruh, sayanglah. Yang kelima, wa ashiratukum, keluarga kamu, kumpulan kamu, geng kamu, jemaah kamu. Ni sayang. Oh, sayang kadang-kadang sayang geng, pertubuhan, kelab, persatuan, parti. Oh, sayang sungguh tak ni. Yang seterusnya, yang kita sayang apa dia? Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kita kumpulkan. Tuan-tuan tak sayang kereta di luar no? Tak sayang motor ESP di luar? Tak sayang handphone kita? Oh, sayang Kak So. Cincin sayang nak tambah cincin kahwin tu. Sampai sekarang tak buang lagi di jari tu. Kahwin tahun bila? 78. Sampai sekarang tak buang-buang. Padahal cincin tu dah kecil dah. Sebab jari membesar. Jari ni besar dah macam ubi dah sekarang ni. Kenapa tak buang? Mak, jari tu dah besar. Mak, aku sayanglah arwah bapak agama bagi. Oh, sayang harta, sayang tanah, sayang kereta, sayang mesin cowai. Ada air hangat, ada air sejuk. Nama dia cowai. Sayanglah. Ada setengah nama cowai, ada setengah nama cupu. Yang mana faham? Tak faham dah. Tak. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Yang kamu sayang ialah bisnes yang kamu takut bankrupt. Ada orang yang sayang perniagaan dia, sayang kepada perusahaan dia. Silakan sayang. Wa masakinu tardawnaha, ataupun dia sayang pada rumah dia, cinta pada rumah yang dia redha. Sayang sungguh rumah dia, dia tetap pertahankan. Ini adalah 8 perkara yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Manusia sayang pada 8 benda ni. Kata Nabi, kata Allah, sayanglah. Tetapi sesiapa yang sayang 8 perkara ini, ahabba ilaikum minallahi, dia sayang kepada 8 perkara ini, lebih dia sayang daripada Allah wa rasulih, ataupun dia sayang lebih daripada rasulnya, wa jihadin fi sabili, ataupun berjihad pada jalan Allah. Fatarabbasu, tunggulah, sesuatu musibah akan sampai kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Allah tak bagi hidayah pada orang fasik. Jadi tuan-tuan, 8 perkara ini sayang.
tetapi di bawah Allah, di bawah Nabi Muhammad, di bawah jihad, barulah datang mak bapak. Barulah datang anak-anak, barulah datang keluarga, barulah datang suami isteri, barulah datang geng, kumpulan, barulah datang bisnes, barulah datang harta, barulah datang rumah. 3 benda ni tak boleh mengatasinya. Apa dia? Pertama, cinta kepada Allah. 2, cinta pada Rasulullah. 3, cinta berjihad pada jalan Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kenapa kita wajib mencintai Allah? Dia Tuhan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarat nak jadi orang Islam, la ilaha illallah digabung dengan 2. Ataf, Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia tak boleh satu ya. Dalam apa keadaan pun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimah syahadah. Azan pun begitu. Selepas asyhadu an la, asyhadu anna Muhammad. Dia tak boleh satu. Dia kena 2. Allah dan Rasul. Tuan-tuan, cuba tengok agama lain. Agama lain, ada setengah, dia kata Allah Tuhan dia. Tapi Nabi dia tak mau. Nabi dia tak mau. Cuba tanya Ahlul Kitab. Siapa Tuhan awak? Allah. Nabi awak? Muhammad. Dah. Mereka bubuh nama Nabi dekat anak-anak mereka. Ada nama David. Nama Nabi Daud, mereka bubuh David. Nama anak mereka Abraham. Ambil nama Nabi Ibrahim. Ambil nama-nama Nabi Isa. Mereka bubuh Jesus. Mereka bubuh nama anak Nuh. Ambil nama Nabi Nuh. Mereka ambil nama Nabi Adam. Bubuh nama anak dia, nama Adam. Bubuh semua tuan-tuan. Nama anak awak apa? Solomon. Ambil nama Nabi Sulaiman. Tiru belakangnya. Tak ada benda yang tak tiru. Semua Nabi mereka ambil. Ada anak mereka nama Muhammad. Tobat lahum. Tak ada. Sebab apa? Mereka tak beriman kepada Allah dan tak beriman pada Rasulullah. Dulu ada polemik. Polemik di Malaysia masa itu kita nak membenarkan. Orang bukan Islam guna kalimah Allah. Dia kata apa salahnya mereka nak guna kalimah Allah walaupun mereka tidak Islam. Sebab Tuhan dia hampa Allah juga. Oh, dibacanya ayat Quran. Bila ditanya kepada orang kafir, Man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Nampak dia pakai tang situ ya. Dia tak pakai ayat di belakang dia. Kalau kamu kata Allah yang menjadikan langit, Allah jugalah yang mengutuskan Nabi Muhammad. Kenapa kamu tolak Nabi Muhammad? Sebab itu tuan-tuan, bantah kita. Saya antara ustaz yang bantah. Dalam TV saya cakap, jangan duk bagi orang kafir ni guna kalimah Allah. Sebab apa? Mereka hanya berpura-pura ya. Allah mereka nak pakai. Nabi Muhammad mereka tak terima. Syarat untuk diterima apa dia? Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Sebagai Rasul digabungkan sekali. Nama dia apa? Ataf. Wawul ataf digabungkan sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu. Wa itu digabungkan sekali. Dan maksud dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa yang kita kena mencintai Allah? Sebab dialah yang menciptakan kita. Tuan-tuan tengok tadi. Dalam bilik imam tu saya baca surah As-Sajdah ada. Surah Al-Insan ada. Hari Sejadah kita baca dah pagi tadi. Tunggu minggu depan pula. Alif Lam Mim ni. Tanzilul Kitab Bila Raiba Fi ni. Minggu depan pula baca surah Sejadah. Dengan surah Al-Insan. Cuba tuan-tuan baca ni. Allah Ta'ala kata apa? Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah kata manusia ni dijadikan daripada air yang terpancar. Manusia itu jadi daripada air benih. Dalam bahasa kita senang cakap air mani ya, senang. Itulah asal kita. Jangan duk belagak ah. Jangan duk sombong lah. Asal mu air mani belagak. Sombong. Air mani itu apa? Air yang hina. Ada orang tanya Ustaz, air mani itu najis tak? Tak. Kalau tak najis boleh tak buat wuduk?
kumpul kalau dua kolah. Nanti telefon saya. Saya jawab senang aja. Kumpul dua kolah, dah dapat 2 kolah, call. Mana nak cari 2 kolah? Tobat lahum tak dapat. Pandai je tanya. Air mani tak najis. Kalau dia najis, kita pun najis. Habis tu kenapa dia dipanggil sebagai air yang hina? Jawapan dia sebab tak ada siapa yang suka. No, di belakang sana no. Orang menjual meniaga no. Jual air balang. Ada air asam boy, ada air bandung, ada air lecika. Cuba sebelah balang dia air mani. Air mani bandung. Agak-agak laku dah gerai dia tuan-tuan. Orang terajak balang dia tu. Tak ada siapa nak . Itulah asal kita. Tak ada siapa nak. Tak ada siapa yang nak kita ni tuan-tuan. Tetapi Allah menaikkan darjat kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita jadi yang terbaik. Daripada benda yang kita sendiri jijik, kita sendiri rasa tak elok, tak mau, tak suka, tiba-tiba hari ni kita menjadi makhluk yang hebat. Nama dia apa? Insan. Insan. Dia ada 2 tu. Al-Quran ni hebat tuan-tuan bahasa dia. Balik rumah buka surah Al-Jin. Buka surah Al-Jin. Jin sendiri cakap, kami mendengar ayat Al-Quran yang sangat ajaib. Jin tu tuan-tuan tu, bila jin tu dengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, jin kata apa? Kami mendengar Al-Quran yang sangat ajaib. Masya Allah. Kalau jin pun mengaku Al-Quran tu ajaib, kita tak mengaku, teruk kita pada jin tuan-tuan. Di mana ajaibnya? Ajaibnya di mana? Sedap. Tak jemu dibaca. Tak jemu didengar. Tadi imam sembahyang maghrib baca Al-Fatihah. Nanti Isyak Al-Fatihah lagi. Tuan-tuan tak nak cadang pada tu imam. Mam, nanti sembahyang Isyak tukar dah. Al-Fatihah jemu dengarnya. Tobat lahum tuan-tuan. Siapa lah cadangan yang bengong suruh tukar tu tak ada. Tak ada. Sedap. Tak jemu tu. Sab'ul Mathani. Oh, jadi seronok tuan-tuan. Menjadikan satu benda yang Allah berulang-ulang dibaca seronok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita rasa seronok. Ar-Rahmanir Rahim. Lapang. Saya lagi sembahyang Isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seronok tuan. Saya lagi sembahyang subuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Takkan jemu dah. Seronok Quran ni. Ajabah nama dia. Di mana ajabahnya? Seronok didengar, sedap didengar, tak jemu dibaca, sedap dibaca. Di mana lagi ajabahnya? Wah. Allah menggunakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. An-nas, manusia. Di mana ayat yang turun berkenaan dengan An-nas, manusia? Kebanyakan ayat-ayat An-nas turun di Mekah. Manusia. Tetapi ayat-ayat yang menyebut ya ayyuhal insan, ayyuhal insan, wahai insan, ayat-ayat itu turun di Madinah. Kenapa yang di Mekah dia keluar An-nas? Kenapa di Madinah insan? Mana sedap tuan-tuan? Perkataan An-nas atau insan yang lebih dekat dengan kita? Insan. Orang Hindustan pun guna insan. Pasal apa? An-nas umum. Manusia secara umum. Islam ke, tak Islam ke? An-nas. Orang yang menentang ke, tak menentang ke, mula-mula diturunkan di Mekah. An-nas. Tetapi bila manusia mendapat hidayah, manusia sayang Allah, manusia cinta Rasulullah,
jiwa mereka lembut, hati mereka lembut, maka Allah menggunakan perkataan apa? Insan. Nih tuan-tuan ni, kita gunakan perkataan apa? Insan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang rumah. Ada 4 nama di dalam Quran Allah gunakan merujuk kepada rumah. Membawa makna yang berbeza-beza. Walaupun satu rumah, tetapi makna berbeza. Perkataan berbeza. Dia macam bahasa Melayu, mati. Mati itu satu. Tapi perkataan dia berbeza-beza mengikut jenis mati. Mana anak awak? Dia terkorban. Oh, dia mati syahid. Nampak? Korban. Accident. 2 terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya. 2 terbunuh pula dah. Jangan. Kalau orang tu kita tak kenal, siapa tu? Ada orang mati. Mati nampak. Kalau orang tu baik sikit, penceramah terkenal Ustaz Kazim Ilyas meninggal dunia. Meninggal dunia pula. Kalau orang tu kita sayang, kita cinta, menantu telefon mak mertua. Mak, Abang Bidin dah tak ada. Dia ke mana? Dia tak ada khabar ke mana? Dia dah tak ada, mak. Yelah, dia ke mana? Kenapa tak cakap? Ke mana? Dia dah mati lah, mak. Bodoh betul, mak. Kalau kita sayang pada orang, kita panggil apa? Dia dah tak ada. Dia dah tak ada. Mak, ayah dah tak ada, mak. Bahasa. Jarang sebut mak. Ayah dah mati. Tak, ayah dah tak ada. Kalau dia terbunuh, 2 terbunuh. Lain tuan-tuan. Kalau orang tu kita benci, tuan-tuan menyampah dengan orang tu. Tuan-tuan sebut apa? Meninggal, terbunuh, hapus. Eloklah mampu. Nampak elok. Padahal perbuatannya satu. Mati. Tapi mati tu kita letakkan nama dia mengikut orang tu. Al-Quran lagi hebat. Satu, nama dia rumah. Allah guna baitun. Rumah adalah baitun. Inna awwalal nas. Rumah yang pertama sekali. Yang disembah, yang dibina untuk jadikan tempat ibadat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah. Nama dia di Mekah, nama dia Baitullah. Satu benda yang mulia, Allah akan letakkan baitun. Disambung Baitullah, rumah Allah. Kalau benda tu mulia, Allah letakkan bait. Dan kita akan sambung dengan baiti jannati. Rumah kusyur. Apa makna rumah? Jadikan rumah adalah mulia. Rumah adalah tempat ibadat. Soalan dia, adakah kita menjadikan rumah kita tempat ibadat ke tempat karaoke? Senang Ustaz, beli set karaoke, tak payah pergi kedai. Malam-malam saya karaoke dengan isteri Ustaz. Isteri abang nama apa? Oh, isteri saya Fatimah. Lagu wajib tu Ustaz. Oh, Mas Ayung, Fatimah nan Ayung. Gini karaoke. Di mana bilik semayang? Di mana bilik semayang dalam rumah abang? Tak ada Ustaz. Semayang aku sukalah atas katil, bawah katil Ustaz. Di mana bilik bacaan Quran di rumah abang? Mana-mana benda haram jangan bawa masuk dalam rumah. Anak kita peminat Gusti, jangan duk tampal gambar hak organ dalam rumah. Anak kita peminat John Cena, jangan duk tampal gambar John Cena pakai spindle. Ini begini minat John Cena. Anak kita peminat rock, jangan duk tampal rock dalam rumah. Baiti jannati, rumah aku mulia. Di sini aku baca Quran, di sini aku sembahyang berjemaah, di sini aku buat benda zikir, di sini benda yang menjadikan aku ingat pada Rasulullah. Itu namanya bait. Jadikan rumah tempat ibadat, bukan tempat maksiat. 2.
Allah menggunakan rumah dengan nama apa? Manzil. Ni abang-abang sini kaki Hindustan ni, mesti ingat ni, Tesri Manzil. Manzil maknanya apa? Nazala, turun. Nazala yanzilu, turun. Manzil apa dia? Tempat menurunkan kasih sayang. Suami isteri. Jangan duk curang. Jangan duk main di luar, jangan duk turun di luar. Nak turun, turunlah rumah. Ni isteri ada gatai. Duk pergi siang. Balik ke Malaysia, dia gatai, isteri dia pun jadi gatai. Badan. Benda halal ada, pergi cari hak haram. Manzil adalah tempat berkasih sayang. Allah gunakan perkataan manzil. Kak Som, taat pada suami. Jaga faraj. Puasa Ramadan. Semayang 5 waktu. Masuklah mana-mana syurga yang Kak Som nak masuk. Nabi sebut kan? Mana-mana perempuan. Yang pertama semayang. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga menjaga kemaluan. Yang keempat taat pada suami. Masuklah mana-mana syurga yang Kak Som nak masuk. Sekarang semayang boleh buat. Puasa boleh buat. Tu hak nombor 3 sekarang. Penyakit sekarang menakutkan. Isteri dah ada suami. Berjahat dengan jantan lain. Dia pergi hantar suami dia kerja, dia check in dengan hotel dengan jantan lain. Ditemui mati, dibunuh pula oleh jantan tu pula. Sekarang tengah duduk kecoh dalam media sosial. Dia hantar suami dia kerja. Bye-bye abang. Dia pergi jumpa boyfriend dia dalam hotel. Yang suami lah duduk membanting tulang. Yang isteri pula kena banting. La ilaha illallah zaman sekarang ni. Kalau awak nak masuk syurga, jaga faraj awak. Dan yang keempatnya apa dia? Taat kepada suami. Hari ni manzil tak ada. Kita pun tak tahu. Baru ni ada satu orang besar datang jumpa saya menangis macam budak kecil. Menangis macam budak kecil. Saya kata apa hal Datuk? Sudah ni kalau malam ni kompon Pontianak ni. Sudah, ya Allah, saya ni sibuk. Masa yang saya bagi peruntukan, jumpa saya 10 minit. Seorang tu kata beratur je ramai di luar ni. Dia menangis saja 8 minit setengah lah. Apa masalah Datuk? Saya berzina Ustaz. Cakaplah berzina. Menangis tak sebab. Saya tipu isteri saya apalah. Abang buat di mana masalah dia? Saya pergi main golf. Habis tu? Tu tak ada kerja apa, pergi ambil perempuan main. Berdosa lah saya ni menang. Isteri tahu dah. Saya dah beritahu dia arah. Habis tu dia halau saya Ustaz. Ni parah ni tuan-tuan ni. Itu Datuk nak minta saya buat apa? Ustaz tolonglah pujuk isteri saya. Nak pujuk nak buat apa, dia bukan isteri saya. Sepatutnya masa abang nak zina tu, abang telefon isteri abang. Som, abang nak projek ni. Betul. Fikir panjang bang. Aku nak marah pun benda dah buat. Jadikan rumah tu manzil. Itulah dia rumah kita. Aku tak ada tempat lain. Aku tak buat tempat lain. Aku tak projek apa pun. Aku rumah pun. Nama dia apa? Manzil kata dia. Yang ketiga, surah At-Taubah tadi ayat 24 tadi. Rumah tu Allah Ta'ala panggil apa? Maskan, taskunu. Rumah adalah sebuah tempat untuk kita menjadi tenang. Sakinah. Duduk di luar tak tenang, duduk di market tak tenang, duduk di supermarket tak tenang, di shopping mall tak tenang. Yang menenangkan ialah rumah. Itulah maskan. Macam mana kita nak jadikan rumah kita tenang? Itu pulang pada tuan-tuan. Kebijaksanaan tuan-tuan nak menjadikan rumah kita ni adalah sesuatu yang tenang. Mungkin dia bersih. Rumah kita tenang, seronok. Saya tengok tadi dalam toktik. Jiran dengan jiran bergaduh. Allah. Sedih tuan-tuan. Yang kak ni pun pakai tudung labuh. Yang kak sana pakai tudung tu bersiram air. Lepas-lepas tu ambil penyapu. Ambil mok lu pukul. Malah. Bila nak jadi maskan tu tuan-tuan?
Rumah adalah sesuatu yang menenangkan. Dan yang keempat yang kata Allah panggil rumah tu dar, negeri, wilayah. Bayangkan Quran yang sangat hebat ni tuan-tuan. Allah menceritakan bentuk rumah saja ada 4. Kalau kita ikut Al-Quran, benalah rumah ni tuan-tuan jadi 4 benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuan-tuan, inilah dia kehebatan Quran. Bila kita faham cantiknya Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang kita baca Quran, yang kita mendengar Quran, kalau Nabi tak dapat Quran, kalau Nabi tak sampaikan Quran pada kita, siapa yang nak sampaikan Quran? Kenapa yang saya kena cinta pada Rasulullah Ustaz? Sebab dia yang sampaikan Quran pada awak. Dia yang sampaikan Islam pada awak. Kenapa yang awak kena cinta Allah? Sebab Allah lah yang menciptakan awak. Daripada air yang hina, hari ini kita menjadi manusia yang sempurna. Daripada air yang hina, kita menjadi darjat yang hebat. Sampai boleh jadi muttaqin, masuk syurga tanpa hisab. Daripada air yang tak laku, Allah naikkan darjat kita sampai menjadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah selawat pada kita. Ustaz, Allah selawat pada kita, Ustaz? Ya. Oh, saya ingatkan Allah selawat dekat Nabi je. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Sambung. Ya. Sallu wa sallimu. Allah. Tapi kita lupa. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Jangan lupa tak? Orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan berkata, daripada Allah kami datang, kepada Allah lah kami dikembalikan. Maka mereka ini Allah Ta'ala akan berselawat ke atas mereka. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Akan selawat ke atas mereka daripada Tuhan mereka. Bagaimana supaya Allah ingat pada kita? Allah sebut kita? Bagaimana supaya Allah ni memakbulkan doa kita? Memberikan macam-macam nikmat pada kita? Awak balik kepada Allah. Nama dia apa? Inna lillah wa inna ilaihi ra. Masya Allah. Pukul berapa isyak berapa? Dah masuk dah isyak? 8? 88. Okey. Mana dia je ada waktu tak nampak pula je tu. Dah masuk dah? Belum lagi. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah punya baik. Dia bagi nikmat pun dapat kebaikan. Dia bagi kita ujian, musibah, sakit pun kita dapat kebaikan. Allah. Saya tengok tadi abang tu semaya atas kursi roda, wheelchair. Okey. Semayang. Tak sihat. Semayang atas wheelchair. Datang semayang. Pun dapat pahala. Berkali ganda pada kita lagi. Dah lah tak sihat, datang juga semayang. Kita ni sihat datang semayang biasa. Tapi kalau tak sihat datang semayang, itu luar biasa. Allah naik darjat lagi. Habis tu Ustaz, kaki saya sihat. Patutkah saya patahkan kaki saya Ustaz? Terulang lah. Yang bingung tu satu apa saya apa? Nak cerita Allah ni maha baik. Okey. Jangan ingat bila kita ni sakit, Allah tak sayang. Jangan ingat bila kita ni miskin, Allah benci. Jangan ingat bila kita ni Allah uji macam ni Ustaz, Allah tak sayang saya Ustaz. Allah lupa pada saya Ustaz. Saya minta makbul apa pun Tuhan tak bagi Ustaz. Allah tak ingat kat saya Ustaz. Tak. Allah suruh kamu balik pada dia. Jadi orang baik. Jadi orang yang bertaubat. Allah bagi. Surah apa? Surah Nuh. Ayat 10, ayat 11, ayat 12. Faqul tustaghfiru rabbakum. Pergilah taubat.
Sesungguhnya Tuhan awak Maha Pengampun. Sesiapa yang bertaubat, Allah turunkan hujan mencurah-curah pada dia. Sesiapa yang bertaubat, kembali pada Allah, Allah berikan apa kepada dia? Hujan yang mencurah-curah, rezeki yang cukup, dan anak yang baik. Hari ini saya kata dah, yang menakutkan kita sekarang ialah anak. Kadang anak kita baik, dihantar ke sekolah, anak kita pula kena. 2 hari ini saya ada bercakap pasal anak. Kebetulan saya ada program dengan kementerian. Menteri tu cakap, Ustaz, budak yang ditikam tu bukan sekali, 200 kali. Bayangkan tuan-tuan, bawa pisau pergi tikam anak orang, 200 kali tikam. Apalah nak jadi sekarang ni. Jangan kata tanggungjawab cikgu je. Saya dah baca komen-komen tu. Kenapa jaga tak buat pemeriksaan budak-budak sebelum masuk sekolah? Itu tugas mak bapak apa? Kenapa mak bapak tak cek beg sekolah? Bye-bye ya, bye-bye. Aduh. Cuba buka beg sekolah tu. Tungging beg tu. Gam ada. Silat-silat kondom ada. Takkan tanggungjawab cikgu je, tak mampu cikgu tu. Tambah suruh jaga pula. Biar pula ada menang video tak cukup malam ni. Dah periksa seorang-seorang mana cukup. Masa dia, kita lah sebagai mak bapak, cek di rumah, ada pisau rainbow ke? Ada kerambit ke? Apa tanggungjawab mak bapak tu apa? Bukan tanggungjawab cikgu saja. Tanggungjawab jaga aja kita semua sekali. Bayangkan tuan-tuan, dia bawa pisau, dia tikam 200 kali. 200 kali kan? Itu bukan kata lunyai lah, hancur tu aja dah. Jadi macam mana supaya anak kita jadi baik? Taubat. Dalil surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Jadi bila kita tengok anak kita ni kenapa bermasalah ni, jawapan dia, kita sebagai mak bapak tak taubat. Tuan-tuan yang saya muliakan, sekarang ni zaman viral. Zaman viral. Asal viral je jadi. Asal jadi je viral. Saya tengok orang kita hari ni suka tengok makanan viral. Halal tak halal janji viral. Beratur punya panjang. Beratur punya panjang. Nak order makan tu begini. Melengkok-lengkok beraturnya. Bila dah sampai dekat depan kedai tu, lah, bak kuktel, la ilaha illallah anda. Yang penting beratur dulu. Halal ke tak halal lain cerita. Tambah dekat kedai tu pula Muslim friendly. No pork no lard. Dia kata tak ada babi boleh makan. Bawa tenang bang. Memanglah tak ada babi. Berus dia duduklah atas kek tu. Duduk sapu apa. Dah masuk. Dah masuk dah. Okey ya. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, benda yang kita kena kaji salah satunya ialah makan. Jangan duk ambil benda haram, rasuah, mencuri, tikam nombor. Dan yang paling penting tadi saya sebut, istighfar, taubat, balik kepada Allah. Satu hari berlaku gerhana di zaman Nabi SAW. Bila berlaku gerhana ni, Nabi ni duk teringat tentang azab yang menimpa orang-orang sebelum daripada kita. Kenapa? Tiba-tiba cerah, terang, bila datangnya gerhana jadi gelap. Maka Nabi pun menunaikan sembahyang sunat gerhana. Di dalam sembahyang sunat gerhana tadi, dalam sujud yang panjang, Nabi merintih. Nabi mengadu pada Allah. Apa kata Nabi SAW? Rabbi, alam ta'idni alla tu'azibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji bahawa engkau tidak akan mengazab umat aku selama mana mereka beristighfar? Menangis Nabi Indra ni, sayang pada kita ni. Wahai Tuhan, bukankah engkau telah berjanji selagi mana umat aku beristighfar, engkau tidak akan menurunkan azab pada mereka? Sebab tu bila kita lepas sembahyang, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Tuan-tuan tengok tu imam kena istighfar. Mari ustaz-ustaz muda ni pula, Nabi tidak pernah istighfar lepas sembahyang pula. Ya tu Nabi buat apa? Bila berzikir tak boleh, istighfar tak boleh. Itu apa nak buat? Bangunlah balik, Nabi tak pernah buat. Itu kau pergi mana? Aku makan tom yam. Ada Nabi makan tom yam lepas sembahyang? Apa masalahnya kalau istighfar? Selagi mana kita minta ampun pada Allah, selagi mana kita minta ampun pada Allah, selagi itulah balak tak turun pada kita. Kenapa ya hari ni banyak sangat musibah? Jawapannya kita tak minta ampun. Kejap buat dosa, sekejap sambung lagi. Buat yang nu, buat yang ni. Cuba tutup. Saya kata semalam pada menteri, saya cakap pada kementerian, tak nak kau menggunakan kaedah Islam menyelesaikan masalah budak-budak sekolah. Hari ni rotan tak boleh. Diri atas kerusi tak boleh. Siarkan gambar tak boleh. Zaman kita dulu, makan penampar sekali, baik terus. Sekarang ni makan kismis botol pun tak baik-baik. Zaman kita dulu, makan penampar sekali, balik jadi baik terus. Bapak tampar sebelah pula. Zaman sekarang tak boleh. Zaman kita dulu, tak ingat si Vietnam pun berdiri atas kerusi. Zaman sekarang tak boleh. Zaman dulu tuan-tuan, kalau buat salah, saya takkan buat salah. Tulis 1000 kali, saya takkan buat. Zaman sekarang buat, photostat lagi senang, ustaz letak dia. Itu macam mana dah? Kita sekarang melatih untuk melahirkan budak menjadi tuan. Kita sekarang melahirkan tuan. Tak boleh buat apa-apa. Dan bila ada banyak kes, kita tambah lagi silibus. Masuk pelajaran baru pula. Bila nak selesai masalah?
Dia kata untuk melahirkan karakter budak yang bagus, kita akan buat silibus yang bagus. La ilaha illallah. Selesaikan dulu. Kadang-kadang budak darjah 4, matematik dia soalan college. Saya tak erti jawab, tuan. Nama dia Kebat. Saya tak erti nak jawab soalan matematik. Kalau kita tua bangkok ni pun tak erti nak jawab, budak 10 tahun nak jawab macam mana? Mereka menjadikan tidak berminat untuk ke sekolah. Pasal apa? Pelajaran berat. Maka mereka menggunakan media sosial. Boleh tengok cerita macam-macam, boleh esai cerita macam-macam. Ini lebih menyeronokkan. Yang ini yang kena settlekan. Okay? Yang ni kena settle. Saya cakap, saya pun ada sekolah. Apa kata kita gunakan pendekatan agama untuk menyelesaikan masalah disiplin budak-budak? Apa dia? Solat. Surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kamu ayat Al-Quran yang Allah turunkan pada kamu. Dirikan solat. Solat itu mencegah kejahatan dan kemungkaran. Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Sambung. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hebat orang al-abrar ni. Suruh sambung ayat apa pun ingat. Masya Allah. Lagi sekali kita baca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Sambung. Wah hebat. Ini kompor makan kismis ni. Hebat suami Kak Som. Tanyalah ayat apa pun boleh sambung. Ni surah Al-Ankabut ayat 45 boleh sambung. Hebat. Subhanallah. Cuba saya try pula ayat lain pula. Nak tengok dia boleh tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambung. Allah, hebatnya tuan-tuan. Surah Yasin juzuk 20 ke atas tu. La ilaha illallah. Yang tu siapa boleh hafal Ustaz? Mendengar tak ada. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata sembahyang itu mencegah kemungkaran, kejahatan. Dan ibadat yang paling besar wala zikrullahi akbar. Yang paling besar sekali ibadat ialah sembahyang, zikir yang paling besar. Tu, tuan-tuan tengok ayat tu. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Buka tu tengok setiap hari ni. Saya buat sekolah. Bila saya buat sekolah 2008. Saya nak ambil 200 orang pelajar tahfiz. Rupa-rupanya bila kita buka sekolah baru, apa cabaran dia? Mak bapak yang ada masalah anak di sekolah lain buang, sekolah lain reject, dia akan minta pada kita. Jadi kita pun tengok mak bapak apa semua okey lah, okey. 200 orang masuk. Bila 200 orang masuk, baru tahu macam-macam masalah. Ada yang lompat pagar, ada yang lompat katil, ada yang lompat duduk atas siling. Oh, entah ni. Saya balik ceramah, bawa tu slide pergi cari suluh atas katil tu. Tengok ada tak pelajar. Satu katil, tak ada orang. Sudah pergi mana pula dah budak ni. Pukul 3 pagi, rupa duduk atas siling. Kejadah apa tuan-tuan? Saya pergi ke tandas, tengok dinding tandas tu, dia boleh buka siling tu. Dia panjat duduk atas tu. La ilaha illallah. Turun. Jatuh saya lagi. Mampu tak pasal aku kena. Lu apa atas tu? Saja tidur. Astaghfirullahaladzim. Katil seorang satu, tilam seorang satu, bantai ada semua ada yang kata tidur di atas tu pasal apa Allah. Allah Kasim. Rupanya dia bukan nak menghafal Quran. Dia bukan minat. Dia tak minat. Yang minat mak dia. Patut mak dia duduk situ. Dia duduk rumah masak. Tapi saya tak mau.
Awak kata Al-Quran tu mampu membaikkan orang. Buktikan. Tuan-tuan cuba tengok. Al-Quran kalau kita pakai, dia mengubah. Sebab Al-Quran bila dia turun, dia mengubah. Dia turun malam Al-Qadar. Malam tu lebih hebat daripada 1000 bulan. Padahal biasa-biasa ya. Tapi bila dia turun, tanazzalul malaikah tu, turun malam tu, dia jadi lebih 1000 bulan. Al-Quran tu turun di Mekah. Di Mekah dulu tuan-tuan, macam-macam benda berlaku. Mai Quran turun, jadi apa dekat Mekah? Al-Quran tu turun bulan Ramadan. Dia jadi penghulu segala bulan. Hebat. Al-Quran tu dapat kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu menjadi apa? Penghulu segala rasul. Kalaulah kita tak nampak kemuliaan Quran, rugi. Takkan Al-Quran tak boleh ubah anak kita? Saidina Umar hanya dengar 2 huruf. Ni dalam masjid ni. Dalam masjid ni. Siapa yang something? Siapa sini yang something? Siapa sini yang taiko? Mai tunjuk, nak tengok. Taiko kamu ke taiko Umar Al-Khattab? Umar mana ada takut? Hebatnya Umar. Buka pedang. Besok aku nak pergi Madinah. Kalau nak tengok isteri jadi janda, anak jadi yatim, tunggu aku situ. Aku nak lalu situ. Aku nak pergi Madinah ikut jalan tu. Siapa nak halang aku sila? Tak ada siapa halang tuan-tuan. Punya garang Saidina Umar ni. Tetapi bila dia dengar Al-Quran, Toha, luntur hati dia. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Lembut hati tu. Takkan anak kita tak lembut hati dengar Quran? Takkan tak lembut hati? Ummah yang begitu cengeng, garang pun boleh lembut hati. Jadi sahabat kanan Rasulullah, orang yang dijamin syurga hanya mendengar Toha. 2. Saya kata jangan buang pelajar ni, panggil mak bapak. Bagi pada saya 3 bulan. Akak-akak, abang-abang bagi peluang pada saya 3 bulan. Kita didik, kita sayang anak-anak akak, anak-anak abang. 3 bulan kita buat orientasi. Kalau rasa gagal, abang ambil balik. Kalau kita berjaya, kita kekalkan mereka di sekolah ni. Apa saya buat? Solat. Semayang. Semayang apa enggak? Duha. Setiap hari semayang duha. Yang mana hak kaki samsing tu, dia jadi imam. Saya bagi dekat dia jubah selai, sorban selai, pakai jadi imam. Takkan untuk imam lompat pagar. Kita hari ni bila tengok budak tu nakal, jahat, garangnya. Bagilah dia peluang. Tuan-tuan tengoklah anak-anak kita no atas tangga, bawah tangga, melompat semuanya ada. Cari hak betul-betul brutal tu, jadi Bilal. Sen, ya pakcik, Bilal Isyak. Kakak untuk Bilal nak brutal. Terus automatik jadi baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baik. Bukankah agama tu jadi baik? Masalah kita hari ni bila tengok orang jahat terus kata jahat. Padahal kita juga jahat. Cuma kita ni tak masuk penjara. Sebab tu nampak baik. Saya duduk ceramah dalam penjara tuan-tuan. Di Melaka ni. Ada penjara saya masuk. Ada pusat serenti saya masuk. QNK saya masuk. Antara penjara yang saya masuk. Penjara yang Shah Rukh Khan berlakon. Saya masuk dalam tu. Tapi bukan sebagai banduan. Sebagai penceramah. Oh hebat tuan-tuan. Latihan daripada Kementerian Dalam Negeri. Jabatan Penjara. Bagus dan bagus. Bagus. Saya puji lah. Bila saya masuk dalam surau diorang besar ni lah. Cuma tak ada dinding. Surau diorang open. Tak ada dinding macam kita ni. Kipas ya, ekor apa tak ada.
Satu masjid di Ipoh. Dinding tak ada. Tiang umum ya, masjid. Saya kata kat dia orang, macam dekat penjara surau tuan-tuan, masjid tuan-tuan. Saya tanya dekat dia orang, kenapa masjid tuan-tuan ni tak ada dinding? Tak pernah saya berjalan di Malaysia ni, masjid tak ada dinding, open air. Pengurusi dia kata, Ustaz, kita nak ajar jemaah kita supaya jangan menyandar kat dinding. Alah, mana dia Ustaz ni? Bagus betul lah tuan-tuan. Dia kata nak ajar supaya tak ada menyandar kat dinding. Elok lah tuan-tuan ni. Di mana Ustaz? Nama dia Masjid Pengkalan Tiara di Ipoh. Tak ada dinding tuan-tuan. Atau mencuri ke apa? Allah Ustaz, apa nak curi Ustaz? Tawakal Allah, jalan. Itu. Di penjara ni, di penjara ni macam tu tak? Bila saya masuk, yang sebelah sini banduan perempuan, yang sebelah sini banduan lelaki. Apa yang saya nak sebut? Baju ni putih. Putih persik. Kopiah ni tuan-tuan ni. Kopiah ni putih ni. Dia tak macam kita ni. Kopiah putih. Belah sini jus apple. Belah sini orit. Tengah-tengah ni teh lalat. Semua duduk. Jom tuan-tuan. Sebelum kita mulakan, kita baca dahulu suratul Kahfi. Saya tak bawa surah Al-Fatihah sebab dia pun ada hafal. Kita baca surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Hafal tuan-tuan. Hafal. Alhamdulillah tu. Allazi tu. Boleh hafal. Walam yaj'al lahu 'iwaja tu. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Sampai habis 10. Dalam hati saya kata subhanallah, dia pun ni belajar apa? Yang depan sana tu pula tengah duduk berdiri tengah panas tu. Tengah duduk berkawat. Saya tengok ya dalam surah-surah ada berkawat. Yang berkebun. Saya saja test dia orang lagi. Jom kita baca Waqi'ah. Al-Waqi'ah hafal tu. Jom kita bangun je, lengoklah duduk. Solatullah. Dia orang lebih kuat pada saya ni. Jadi jangan tuan-tuan kata bila duduklah penjara ni, itu enak, ini memang dah. Kadang-kadang mereka dapat hidayah lebih daripada kita. Kita pun tak hafal surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Jadi abang-abang kalau nak rasa hafal surah Al-Kahfi, masuk penjara. InsyaAllah. Kena 6 bulan clear. Janganlah buat jenayah sampai nak masuk penjara. Di sini kita boleh hafal. Ni yang saya katakan tadi, sembahyang. Mereka sembahyang duha, tuan. Yang dalam penjara tadi, sembahyang duha. Pendekatan agama. Ada penjara yang saya pergi, mereka menghafaz Al-Quran. Antara penjara paling tua, umur dia dah 100 tahun lebih. Saya masuk, memang tua orang tuan ni. Hospital ni, penjara tua. Lama betul dah. 100 tahunnya penjara ni. Nak masuk ke tempat dia orang tu, 4 kali, 3 kali pintu. Pintu besar, kebal. Tebal pintu besi tuan-tuan dia. Memang tak lari dah bobok ni. Bila masuk dataran luar, dataran tu ada kolah mandi. Panjang kolah dia. Pakai duk mandi, mandi. Saya berhenti tengok dia orang pun tengok saya. Wadah tu kata apa? Sampai sekarang saya teringat. Tunduk! Nampak kepala yang lain. Pak siapa dia pun tunduk. Yang mana faham, tak faham sudah tak ni. Saya lalu depan tu saya tunduk pula. Dia tengok saya sampai habis. Bila masuk di dalam surau, yang ni ada dinding. Surau betul. Saya tengok banduan-banduan dekat sel tu. Ustaz Kazim, Ustaz, nak masuk dengar ceramah. Ustaz. Saya kata kenapa dia orang tak masuk? Surau hanya buang 400. Tak boleh muat. Semua jumlah banduan 900, 500 tak boleh dengar. Dia dengar macam tu, tak pegang. Ustaz Kazim. Ustaz Kazim, tak dengar. Tuan-tuan, bila saya masuk dalam surau pakai serban lang. Pakai serban. Pakai tiah begini. Apa awak ni ketua penjara tu cakap kat saya, kalau di sekolah ustaz ada pondok, dalam penjara ni pun ada pondok. Dia orang belajar 10 kitab sehari.
Bayangkan 10 tahun menjalani hukuman 10 tahun, 10 kitab sehari. Alim tak alim? Kalau tuan-tuan nak alim, yang saya dah tengok satu laki-laki Cina sebisik kat pegawai dah, tuan, yang Cina tu Islam ke? Islam. Dia masuk Islam dalam penjara. Ya, dalam penjara, Ustaz. Dia kesalahan apa, tuan? Dah tunggu gantung bila. Tuan-tuan, kalaulah banduan-banduan tadi boleh berubah hanya dengan sembahyang, hanya dengan Quran, kenapa di sekolah tak boleh berubah budak-budak? Sebab kita tengok dah lawa macam belajar menyanyi di sekolah, menari, tiba tenggek-tenggek tarian zapin tu, tonggek-tonggek punggung tu kejadah apa? Sampai bila yang nak buat konsert, nak buat karaoke, nak buat apa? Sudahlah, balik kepada agama. Yang lain-lain ni melampau sangat dah. Balik kepada semayang, bawa semayang duha. Siapa jadi imam? Pengetua. Allahu Akbar. Cukup-cukup lah, tak habis-habis menyanyi, menari dalam tali besen, menyanyi. Budak-budak suruh menyanyi sampai masuk hantu. Kerja ada apa? Tak. Kita bercakap tentang soal anak-anak kita ni. Rasulullah ajar pada kita. Uswatun hasanah. Contoh yang terbaik. Jadi balik kepada Allah, Nabi Muhammad sebut tadi, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepada aku bahawa engkau tidak akan mengazab umatku selagi mana mereka beristighfar kepadamu. Jadi tuan-tuan, jawab, Nabi Muhammad sayang pada kita. Tuan-tuan nak supaya bumi kita, negeri kita aman, negara kita aman, salah satunya ialah istighfar. Minta ampun pada Allah. Dan saya dah tengok negeri Melaka ni, alhamdulillah lah, macam-macam tuan-tuan, 40 hari berselawat lah. Ceramah lah, macam-macam tak ni. Dan kita juga, negara kita ni tak putus-putus dikunjungi oleh ulama-ulama. Okey, ulama-ulama hebat ni tuan-tuan datang. Mudah-mudahan mengajak kita untuk istighfar. Buat program bersama ulama ni daripada Yaman lah, daripada Syria lah. Alhamdulillah. Tak payahlah bawa main konsert-konsert pada USA lah, apa bala, Korea lah, tak ada faedah apa. Kita takut tuan-tuan. Bila kita ni tak pegang cakap Nabi, Allah Ta'ala turunkan musibah pada kita. Yang terakhir tuan-tuan yang saya muliakan, kenapa kita kena sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapan dia senang. Sebab kita nak mati. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Yang akan ikut kita ke kubur, nombor 1 harta. Payung ikut, kereta ikut, tika ikut, bantal ikut, motor ikut. Habis ditanam, balik. Balik tuan-tuan. Botol air, jak tu pun buat balik. Yang tu siram batas kubur. Lepas sembahyang Isyak, mak tanya anak, mana jak air bidara, air mawar yang siram pada kubur arwah bapak kamu? Allah, mak tinggal dekat kubur. Tinggal buat apa ya Allah? Mak beli tu dekat Langkawi tu. Pergi ambil balik. Jak tu pun mak dicari balik. Pada masa duduk siram tadi, duduk menangis. Sayang lagi dekat jak. Sambil duduk menangis tu, bang. Abang janji sehidup semati dengan saya. Abang mati dulu sambil duduk siram. Siapa nak jaga saya, bang?
Tok Imam jawab, saya ada. Bukan imam sini lah. Orang tenang lah ya. Imam di Afrika dia tu. Baru baca telkin tu imam tu, saya ada. Jak ni pun dia ambil balik tau. Pukul 9.30 malam, anak dia buat tu selek pergi cari-cari jak. Sebab ada. Elok pegang jak. Dalam kubur cakap, amboi, jak tu buat balik. Mati pula anak tu tuan-tuan. Yang kedua, yang akan mengikuti kita ke kubur siapa? Manusia, ahli keluarga, kawan-kawan. Ni satu masjid ni akan ikut kita. Saya suka tuan-tuan kalau dulu-dulu mayat bila diusung ke kubur. Sekarang tak ada dah. Yang tukar usung tu pada mati tak? Tak pun gaut. Maka semua mayat membawa dalam hantar ke kubur. Akhirnya orang tak nampak apa benda. Dulu lain. Berjalan kaki tu, usung daripada rumah pergi kubur. Yang sedang main takraw, berhenti main takraw. Mayat. Makcik leha yang berkemban sedia kain, lari masuk dalam rumah, tinggal kain. Insaf. Berselisih dengan kereta berhenti. Mayat jalan dulu. Mayat dia tengok mayat tunduk je bang. Dia tengok tulisan warna hijau, kuning, putih tu dia takut dah. Takut. Sekarang tak nampak dah. Bel mayat pula cermin gelap. Buh welfare pula lagi tak nampak entah. Driver welfare mayat tu pula cakap, untuk kamu date masa hidup tak merasa buat night welfare, dah mati pun terasa je tu dia buat. Yang paling baik, yang paling rapat siapa? Bila mayat nak dimasukkan dalam liang, kita sambut. Kita sambut mayat, letak pelan-pelan, buka tali atas ni nampak buka sikit, ambil tanah, letak, ambil tanah, letak, ambil tika, letak tanah. Kemudian apa cakap? Den, naik. Pasal apa? Dia nak kampus. 3 orang inilah yang paling rapat dengan kita. Last. Jangan cakap banyak lah. 3 orang ni. Mungkin anak, mungkin suami, mungkin Tok Hadi, penjaga kubur. Lain daripada tu duduk di atas. Habis baca telkin, apa jadi? Balik. Daripada 100 yang hantar, yang singgah kedai mamak makan roti canai pun orang. Yang beli berhenti dekat aircon pun orang. Yang balik rumah tengok TV pun orang. Ada dia peduli kita dalam kubur. Kadang-kadang berborak lagi sambil berjalan. Kamu dah kira, Mat, berapa langkah kamu, Mat? Aku kira dah 8. Aku pun 8. Itu malaikat dah datang soal dia. Macam mana jawab mampu dia? Sudah tuan. Boleh dia bergurau tau. Itu muka nakit dah datang tu. Mampu lah nak jawab apa. Tahulah. Elok dia start motor nak balik, kena langgar dengan kereta pula. Dia pula mati. Petang tu juga dikebumikan. Sebelah mak tadi. Mak kata, bukan kau hantar orang sudah tuan-tuan. Action pula kau, macam kau tak mati. Semua balik. Bantal mayat tu pun balik. Dulu waktu saya tak sibuk sangat, saya tukar mandi mayat. Sekarang tak sempat, entah sibuk sangat. Saya tukar baca telkin. Apa hadiah saya? Bantal. Bantal lapik mayat tu, keluarga dia bagi kat saya. Ustaz, ni hadiah Ustaz. Pelikat dia pun saya dapat. Bantal, tak tahu tuan-tuan berapa banyak bantal di rumah saya, bantal lapik mayat. Jadi abang-abang, kakak kalau datang rumah saya, bantal tu lah saya bagi. Tidurlah kasut, tidur. Tu yang mimpinya macam tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Ada satu saja yang menemani kita di dalam kubur. Nama dia ialah amalat. Yang lain semua balik. Yang menemani kita apa? Solat. Tengok sembahyang kita tak betul.
Apa yang sembahyang boleh bantu? Sembahyang yang betul apa? Macam Nabi sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Berapa ramai yang sembahyang, tuan-tuan. Dia angkat takbir pun tak dengar. Dia kena dengar pada telinga. Allahu Akbar. Telinga sendiri. Nabi tak buat macam itu. Sebab tu kalau nak selamat, ikut Nabi sembahyang. Kita pula ikut Nabi apa? Allah. Macam nak terjun sungai kau ni. Adakah Nabi angkat takbir macam itu? Dia Ustaz tak masuk niat. Apa kena niat macam ni? Apa kena? Sampai ganggu orang sebelah lah. Allah. Yang kita sebelah dia pula tak apa. Engkau dulu. Aku lambat sikit. Tak apa. Engkau dulu. Aku beralah. Tak apa kata dia. Jomlah tuan-tuan. Kita mengenali Nabi Muhammad. Macam mana solatnya. Macam mana wuduknya. Bagus. Ceramah maulid. Bagus. Tapi tahun depan. Kita buat cara wuduk mengikut Rasulullah. Supaya kita kenal Nabi. Nabi Muhammad sebelum dia berwuduk, dia basuh tangan. Buat praktikal tuan-tuan, basuh tangan. Tambah-tambah kalau bangun dari tidur. Nabi Muhammad bila bangun daripada tidur, dia takkan pegang air dulu. Dia pegang dulu, dia basuh. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi berkumur. Sampai ada mazhab mengatakan bahawa siapa-siapa yang ambil wuduk tak berkumur, kena ulang balik wuduk. Mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tak apa, sunat berwuduk. Kita hari ni mana ada wuduk, mana ada berkumur. Mazhab Hanbali kata berkumur tu wajib. Mazhab Syafi'i kata sunat berkumur. Kita ikut Syafi'i, tak apalah, berkumur saja. Ada yang setengah berkelan. Hei! Ada yang berkumur, melawak, bergurau. Kena jatuh atas kaki orang. Pukul 5:30 pagi. Panas di kaki dia. Kan ada yang makan tapak kaki orang, kata dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad lepas dia berkumur, apa dia buat? Dia ambil air, dia bubuk dalam tapak tangan, Nabi sedut. Dan Nabi keluarkan balik. Ustaz, saya dah buat Ustaz. Lemah Ustaz. Ustaz. Itu yang saya dah tak buat Ustaz. Belajar tuan-tuan. Mazhab Syafi'i sempoi, sunat. Memasukkan air dalam hidung, sunat. Berkumur, sunat. Tapi ada mazhab lain kata wajib. Saya seronok tengok orang-orang muda zaman sekarang. Ya. Engkau sembahyang subuh? Ya. Kenapa buat kunut? Kenapa buat kunut? Salah ke buat kunut? Nabi ada buat kunut. Jadi kita buat kunut lah. Nabi mana ada kunut tiap-tiap hari? Bila ada musibah baru Nabi kunut. Sekarang kita tak ada musibah. Di Palestin, habis kena hancur. Tak musibah lagi. Negara sana gempa, negara sini tsunami, negara sana hujan, negara sini banjir. Kita minta pada Allah jangan main tempat kita. Salah di mana tak? Saya tak mau buat. Saya tak nak buat kunut. Saya ikut Hanbali. Boleh tak? Saya ikut Hanbali. Tak apalah, kami ikut Syafi'i. Tuan-tuan, kalau jumpa orang macam itu, saya nak ikut Hanbali. Okey, jumpa orang macam itu, tuan-tuan tanya apa kata dia? Engkau sembahyang subuh tak nak buat kunut, engkau ikut Hanbali. Tapi aku nak tanya engkau ambil wuduk ikut Syafi'i, engkau ikut Hanbali. Apa pula? Ada kunut ada Syafi'i apa pula? Iyalah, tadi engkau kata kunut engkau nak ikut Hanbali. Aku tanya engkau, masa engkau wuduk tadi, engkau ikut mazhab Syafi'i ke engkau ikut mazhab Hanbali? Biasalah. Okey, biasa tu apa? Adakah engkau berkumur? Tak. Adakah engkau masuk air dalam hidung? Tak. Kalau itu Syafi'i. Engkau wuduk secara Syafi'i, kau sembahyang Hanbali. Mana boleh? Kalau kau nak ikut Hanbali sembahyang daripada wuduk, syarat sah dia, syarat batal dia, mesti Hanbali.
Mazhab Syafi'i pun kau tak habis belajar, tiba-tiba kau kutuk mazhab Syafi'i, kau tibai, kau ikut Hambali. Hambali pun kau tak faham. Ni yang jadi huru-hara dalam masyarakat kita ni, tuan-tuan. Dia hanya dengar cakap orang belajar kod dalam YouTube, tapi tak belajar keseluruhan dia. Syarat sah mazhab ni macam ini, syarat batal mazhab ni macam ni. Kalau kau nak ikut daripada awal-awal sampai habis, jangan cacah merbak. Jom tahun depan, tuan-tuan, kita belajar cara Nabi membasuh kepala masa berwudu. Buat praktikal. Nabi ambil 2 tapak tangan, Nabi letak di sini, sapu di belakang, dan sapu balik ke depan. Itu paling bagus. Ustaz, kalau saya cek-cek je, Ustaz. Basuh tangan, ambil air, cek, boleh? Sah, janji, kena kepala mazhab kita. Cek je, Ustaz. Itu lagu cicak. Itulah lagu cicak, bunyi cicak, cek, mak cicak, kata dia. Sah. Tapi yang paling Imam Syafi'i suka apa? Ambil tapak tangan, isi air, tak sini. Pusing ke belakang, sampai ke tengkok, tak balik. Ustaz, boleh tak saya ambil wuduk, mai daripada belakang dulu, pergi ke depan? Boleh. Ustaz, boleh tak saya ambil wuduk, Ustaz, basuh kepala, sampai ke belakang telinga? Boleh. Boleh tak Ustaz saya ambil wuduk, basuh muka, sapu depan telinga? Boleh. Panjang huraian dia, tuan-tuan. Depan telinga lain, belakang telinga lain. Jom, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, saya kenal Rasulullah. Macam mana cara wuduk Nabi? Ada orang ambil wuduk sampai lenjung baju. Basah lenjung. Kita tengok di luar, tak ada hujan pun. Apa yang basah dia baju? Jom kita ambil cara sembahyang Rasulullah. Ada yang rukuk macam itu. Sepatutnya rukuk macam ni, dia rukuknya tu. Bang, kenapa rukuk bang macam ni, bang? Abang sikit pinggang ke? Tak ada saja. Ada. Dia rukuk tu macam dia berak tengah hutan lalang. Kalau tunduk sangat, lalang cucuk punggung dia. Macam tu. Ada yang tak ada tomak ni lah. Dia bergerak, subhanallah, subhanallah. Tu nama dia spring. Macam mana nak tolong dia dalam kubur kalau sembahyang dia tidak ada tomak ninah? Belum masuk bacaan Allahu Akbar, Allah, hilang akbar. Ada yang panjang Allahu Akbar, tak sok pasal panjang A. Yang panjang Allah, dia Allahu Akbar. Ada yang panjang bar, Allahu Akbar. Sudah. Nak ke mana bang? Panjang sangat bang. Ada yang bunyi sedap. Bunyi sedap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Bunyi sedap. Kita yang belakang ni pun sedapnya tu imam. Makcik perempuan balik langsir tu, tengok dengar Fatihah tu, ngendak langsir. Siapa imam tu? Membuat tu. Tapi bacaannya salah Kak Som. Batal Kak Som. Batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Elok ya Ustaz. Mana ada batal? Ustaz ni mana mandai je. Salah Kak Som. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanir. Bila dia baca laju, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanur. Ar-Rahmanir. Saya. Aduh. Duk dalam kubur tak boleh bantu. Jadi tahun depan, maulid Nabi kita, ceramah-ceramah tak? Kalau boleh saya cadangkan sempena sambutan Maulidur Rasul.
berwuduk, solat cara Rasulullah. Supaya semayang itu wala zikrullahi akbar. Ni, abang kita semayang atas wheelchair. Abang kita semayang atas kerusi. Tuan-tuan tak nak belajar secara mendalam macam mana semayang atas kerusi? Ha, Kak Zul? Ha. Berjalan daripada rumah bawa kerusi. Hoi, bawa kerusi. Bila datang semayang, terus duduk atas kerusi. Allah. Kak. Akak semayang duduk. Sakit pinggang. Tapi akak berjalan boleh. Berjalan boleh. Rukuk tak boleh. Tu yang kak semayang duduk. Tadi akak takbiratul ihram kak duduk. Ya, ustaz pekak ke? Kan kak cakap kak sakit pinggang. Tapi akak usung kursi boleh. Usung kursi boleh. Kata dia. Kalau gitu takbiratul ihram kena berdiri. Apa saya duduk? Baca Fatihah kena berdiri. Apa saya akak duduk? Ustaz ni pekak kan makcik ni tak bolehnya rukuk. Masa rukuk duduklah. Ni, beberapa ramai yang semayang kursi, dia letak ke kaki belakang kursi dia, tempat orang belakang sujud. Sepatutnya kursi dia letak betul-betul di atas saf. Ustaz, kalau letak di atas saf, bila saya berdiri, saya depan pula. Habis tu kami belakang. Kursi akak, kursi abang duduk di atas sejadah kita orang. Bila kita orang nak sujud, masuk bawah kursi dia betul. Tak keseksa kita. Jadi tahun depan, jom. Maulid Nabi kita ubah style. Nama dia apa? Klinik solat. Semaya orang sakit. Bang, abang lumpuh. Ada pakai colostomy bag. Air najis duk keluar, air kencing tu. Macam mana nak semayang kalau ada air kencing duk tergantung, warna kuning pekat. Bila nak tukar beg tu? Boleh tak beg tu ada dekat tu kita semayang Allah? Boleh tak? Tu kena belajar. Ustaz, saya masuk wayar jarum. Masuk air, jarum drip. Intravenous drip. Bila nak semayang macam mana Ustaz? Kena semayang. Ustaz tak nampak ke ni? Jarum dia gam semua. Nak semayang macam mana Ustaz? Oh, parah ni. Kena buat kursus semayang orang sakit. Ustaz, suami saya lumpuh. Dia boleh tak semayang tidur, berbaring? Boleh. Macam mana nak buat? Kiblat macam mana Ustaz? Aurat macam mana? Semayang berbaring lah paling senang Kak Som. Tutup aurat dia apa? Ambil selimut, tutup sampai ke tengkuk. Semayang mak. Semayang. No. Tangan tak yang angkat lupa. Allahu Akbar. Bismillah. Sami Allah liman hamidah. Senang ambil gebak, ambil selimut, tutup sampai ke tengkuk dia. Tutup aurat dia. Jangan tutup habis kepala. Innalillahi wa inna. Jangan tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan jom. Kita buat amalan macam Rasulullah buat. Mudah-mudahan itulah yang menolong kita di hari kiamat, di dalam kubur, di padang mahsyar. InsyaAllah tahun depan, kita boleh buat ceramah maulid. Tapi saya cadangkan, buat sesuatu yang lebih hebat daripada situ. Pukul 8.30, kita dah datang, sarapan pagi. Pukul 9, kita buat klinik solat. Tayamum cara Rasulullah. Ambil wuduk cara Rasulullah. Semayang sakit cara Rasulullah. Baru ni ada orang dari London. Orang Malaysia pergi ke London. Ustaz? Ya. Confused? Ya. Betul ke saya tak boleh buat jamak di London ni? Kenapa? Dah ada makcik ni cakap saya tak boleh sembahyang jamak. Kenapa? Dia kata sebab dah 7 hari duduk. Bila niat duduk 7 hari, langsung tak boleh jamak. Betul dah tu. Bukan. Kita boleh jamak 3 hari first. Kemudian 4 hari tu semayang biasa. Tak. Bila akak dah duduk di situ selama 7 hari kak, memang confirm akak tak boleh buat jamak. Akak kena semayang biasa kak. Oh selama ni saya salah lah Ustaz. Memang salah. Lain dalam akak duduk 2 hari. Akak pindah pergi Oxford. 2 hari pula akak pindah pergi Birmingham pula. Tak apa. Ni akak duduk situ 7 hari. Itu akak dah kira menetap bermastautin kak. Itu yang dulu-dulu. Kena qada. Oh banyak dah. Sudah rentak ni.
Sebab tu kena belajar. Sebab ada orang cakap, kita kalau kita musafir kan, katakan kita musafir seminggu, 3 hari pertama tu kita boleh jamak. Hari keempat tu baru sembahyang biasa. Tak. Bila kau niat tinggal di situ hari pertama dan 3 hari berikutnya, 4 hari 4 malam kau tinggal di situ lebih daripada 4 hari 4 malam, maka sehari pun kau tak boleh buat jamak, kau tak boleh buat qasar, melainkan sembahyang biasa. Jom tuan-tuan kita belajar supaya amalan inilah yang membantu kita betul, insya-Allah. Ini cerita tahun depan. Rehat pukul 10.30, sambung balik pukul 12, makan nasi dan talam, sembahyang zuhur balik. Banyak ilmu akan dapat lebih daripada ceramah macam malam ni, insya-Allah tahun depan. Okey, Ustaz, bila lagi Ustaz nak datang masjid ni? Saya dah ceramah 35 tahun di Malaysia. Inilah kali pertama saya sampai di sini. Jadi kalau nak jemput balik 35 tahun daripada sekarang, kita belajar cara mengambil wuduk mengikut Rasulullah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih Tuan Pengurusi, terima kasih pada AJK, Tutup Imam, Tutup Sidang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.